Bilakah iblis akan merasakan kematian dan bagaimana iblis merasakan kematian oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak wafat, Nabi Adam alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, musuh aku akan gembira, tertawakan aku kerana aku telah wafat. Sedangkan dia akan hidup sehingga hari kiamat." Allah Subhanahu Wa Taala cakap kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, tenang kamu. Engkau akan diwafatkan dan terus ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan iblis ditangguhkan usia sehingga hari kiamat supaya dia merasakan azab kematian dari orang yang pertama dia sesatkan sehingga orang yang terakhir." Jadi bilakah iblis akan merasakan kematian? Semasa Allah Ta'ala mengusir iblis daripada syurga Allah, iblis memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditangguhkan usia sehingga hari kebangkitan. Ini bermaksud permintaan iblis, dia tak nak mati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi tangguhan usia kepada iblis laknatullah sehingga waktu yang ditetapkan. Semasa kiamat hampir tiba, semua penduduk bumi sibuk dalam urusan hariannya. Ada yang berada di pasar, ada yang bersembang-sembang. Terdengar halilintar yang sangat kuat memensankan separuh penduduk bumi selama 3 hari. Separuh lagi yang tak pensan dalam kebingungan dan dalam ketakutan, berlari lintang pukang, tak tahu arah tuju. Maka terdengarlah satu bunyi yang sangat kuat, mematikan seluruh penduduk bumi. Lalu ketika itu Allah Ta'ala memanggil Malakul Maut. "Wahai Malakul Maut, pergilah engkau mencabut nyawa iblis. Aku pakaikan kamu dengan pakaian kemurkaan aku dan membawa kekuatan penduduk langit dan bumi." Maka turunlah malaikat maut bersama 70 malaikat yang membawa rantai daripada neraka lada untuk mencabut nyawa iblis. Sekiranya penduduk bumi melihat wajah malaikat maut, nescaya penduduk bumi akan cair kerana ketakutan wajah malaikat maut yang sangat ngeri.